Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Atuk Zack. Okey. Hari ni Atuk menebing geng. Sungai Kinta lagi lah. Sungai Kinta. Mudah-mudahan hari ni ada strike. Okey. Hari ni Atuk pergi petang lah. Petang pukul 3, pukul 2.30 lebih kurang lah tadi. Atuk tolak daripada rumah mungkin pukul 3 lah ni. Atuk mancing tak lama lah, dalam 2 jam Atuk balik lah. Sebab mancing petang kan, masa disuntuk. Okey. Hari ni air sungai boleh tahan cantik lah. Boleh tahan cantik air sungai. Jernih sikit lah. Jadi bila jernih, Atuk kena pakai umpan roti. Roti gardenia. Tapi Atuk bawa 2 pancing. Satu Atuk pakai roti gardenia kosong. Satu lagi Atuk pakai sawit peram. Okey. Jom Atuk nak setting. Okey. Rod yang pendek ni Atuk pakai sawit lah. Sawit peram. Yang pendek. Rod yang pendek. Sebab rambut memang ada. Yang rod panjang nak pakai roti tu kan. Nanti Atuk buat rambut dia. Okey. Okey. Jom kita lancar. Bismillah. Ada yang tanya Atuk apa rambut macam mana. Rambut Atuk macam ni. Batu. Tempat ikat dekat ni. Tali utama. Satu depa. Mata satu. Saiz 16. Ini untuk pokok patin ada kat sini kan. Biasanya Atuk pakai saiz 12, 13 je. Tapi ni tadi pagi kawan ada kena patin seberang sana. Jadi Atuk takut lurus mata tu kan. Atuk pakai 16. Umpan roti. Okay, rupa ini kejadian dia umpan dia. Tadi mata satu tadi kan. Mata letak paling bawah sekali. Okey, picit yang atas ni. Yang bawah jangan picit kuat sangat. Dia tak mau makan nanti kalau keras. Cerdik. Agak-agak je lah. Okey, jom kita lancar. Panas betul hari ni geng. Pukul 3. Panas tu. Bagi badan Atuk tengok. Terbit peluh. Memang panas betul. Atuk pakai payung ni. Memang panas. Nak hujan malam ni kot. Ada makan geng. Dah kena dah. Sangkut geng.
penat tu. Jauh tu ke hutan. Seko. Penat tu ke hutan tu. Sebab dia sangkut kat ujung. Alhamdulillah, syukur. Tapi saiz dia kecil lah. Atau lepas balik lah. Saiz dia tak besar. Jadi atau lepas balik lah. Supaya dia membesar di kemudian hari. Okey. Lanjut. Menungap tu. Nasib baik tak jatuh dalam sungai. Atu bijak semak. Rupanya semak tu berlubang. Nasib baik sempat tangkap pokok. Tidak masuk air. Okay, jom. Dia makan roti geng. Sawit dia tak nak makan. Air jernih. Ni dia. Umpan dia. Cara macam ni. Oh penat tu. Dah panas dia. Meredah semak tu. Okey, jom. Kita lancar. Bismillah. Atuk tukar juga ni lah. Main okay, geng. Kita main pambut yang sama geng. Sama roti. Sebab tadi atuk buang kelapa sawit peram ya. Dia tak mau ambil, dia ambil yang ni. Umpan pertama. Umpan pertama atuk dia tu ambil. Kita lancar lagi. Ui, betul-betul panas geng. Meritik penuh. Baju tu tak ada yang kering ni dah. Ada usik lagi geng. Ada usik lagi umpan. Dia lagi usik lagi, tengok. Macam tadi kan. Dia usik betul lama dia baru dia ambil. Ini sama. Tengok dia usik, tunggu lagi dia datang balik. Ikan sekarang cerdik. Sana pada usik tengok. Kan? Tekan terus. Tunggu dia tekan. Dia dah utik-utik umpan tu. Dua-dua makan. Tengok. Goyang lagi. Dia belum telan lagi. Umpan roti besar kan. Mata pun besar. Dia makan tak kena mata lagi. Dia makan tapi tak kena mata. Kita tunggu dia. Dia makan. Betul-betul. Makan lagi, nampak? Dia ada utik lagi. Dia jelawat memang macam itu sekarang makan dia. Macam ikan kecil. Tapi loceng tak bunyi. Tengok. Dia makan memang macam itu. Tapi Atuk dapat saiz kecil dalam 600-700 gram je. Atuk lepas balik. Kecil sangat. Makan susah, tulang halus. Untuk cari yang atas kilo. Tengok. Tunggu dia bantai. Dia kalau lampan berbunyi loceng. Dia tarik berbunyi, dia tak berbunyi. Jelawat. Sekarang punya jelawat. Dia cerdik. Tunggu lah. Dan dia sedap rasa kan. Dia bantai umpan tu. Telan terus. Mulut jelawat besar. Dia memang slow je. Sama Rahu pun segar macam tu makan dia. Dia tak telan habis dulu. Dia makan dulu kan. Sikit-sikit tu yang kadang-kadang lucut.
kena sikit. Dia pandai, dia cerdik. Tadi atuk Kedah ni. Ni atuk Kedah tepi ni. Tengok. Dia jauh belakang sana, dekat dengan pokok belakang tu. Dekat dengan pokok tu. Dia kat sana sangkut dia. Atuk Kedah tepi ni, lepas tu nasib dia tak jatuh dalam ni sebab tempat atuk pijak tu dia berlubang rupanya, dia rumput tak nampak. Nasib baik atuk sempat sambar tu pokok. Kalau atuk tak sambar pokok, menggelunsur masuk dalam. Alhamdulillah. Syukur tak ada apa-apa. Kita tunggu lagi. Aduh, ikan ke sampah. Tengok geng, baju atuk macam mana, tengok. Basah, uyup. Macam dalam hujan. Dia lari kot. Atuk tarik sampah tadi kan. Sangkut plastik. Terkejut dia lari kot. Kena tunggu lama sikit lah. Dia datang balik lubuk tu. Dia makan. Dia makan. Tapi tu kalau macam tu biasa lampam. Lampam sungai lah, lampam Jawa ke. Kalau dia makan bunyi macam tu. Dia lawat ke rohu dia kena baru bunyi. Biasa dia tarik slow je. 3 hari atuk kumpau geng. 3 hari langsung tak mau makan, air keruh kan. Atuk pakai sawit tak mau makan. Pakai roti jangan cerita lah. Air keruh. Tengok pagi tadi tengok air jernih kan. Belum ini lagi jernih. Pagi tadi kurang sikit jernih dia. Kawan mancing pun tak dapat. Ikan kecil kacau. Itu atuk turun petang. Turun petang, alhamdulillah umpan pertama strike. Kita tunggu lagi tengok. Takut ada lagi 2-3 ekor kan. Tengok dia main seberang sana geng. Rohu main seberang sana. Tepi sana dia main. Tengok dia menangkap air. Besar tu. Dia main belah sana. Kita mancing sini, dia main belah sana. Kita mancing sana, dia main belah sini. Besar tu. Dengar bunyi dia. Tengok kokok dia mau makan pancing atuk. Kadang-kadang dia, kita tak payah kejar dia. Kita tunggu je dia datang. Macam tu. Dia cari makan. Spot ni lama atuk tak pergi. Sebab ni panas ni. Mancing pagi panas, mancing petang pun panas. Kena tunggu pukul 4 lebih. Baru dia redup sini. Tu tanah ni open ni lah nampak. Tengok. Macam duduk dalam hujan. Tapi kena ada air lah. Yang penting air. Ada air memang slender. Air pun tak banyak, tinggal sikit lagi. Dia ada makan lagi tu, sikit-sikit. Lampam kot. Tak mau lekat. Mata besar. Mata saiz 16. Kalau lampam susah lekat lah. Lampam walaupun besar sikit pun susah lekat lah. Nasib lah. Kalau dia makan dekat mata pancing. Panas tu. Yang buat panas tadi atuk Kedah hutan tu. Jauh. Kalau jalan kaki rata terang tak apa. Sayanglah atuk naik ikan tak dapat rakam. Sebab jauh ke sana kan. Tak dapat rakam. Minta lepas ni dia makan boleh tarik sampai depan ni. Batu ladung sangkut dekat batu dalam air. Atuk pergi sana angkat, lepas. Tarik-tarik tak mau lucut. Dia sangkut celah batu. Atuk pergi dekat ujung tu kan, atuk angkat, lepas. Tengok. Dia makan. Yang pendek tu. Kita lekat. Mata besar. Atuk pakai mata besar bukan apa, takut ada patin. Sebab pagi tadi kawan dapat patin seberang sana. Dia dapat patin. Sebelah dalam lagi lah. Dia dapat patin. Dekat 2 kilo lah. 1 kilo lebih. Itu yang atuk pakai mata besar tu. Kalau mata besar ni lampang susah sikit lah.
Lawat lagi. Lawat ke pating ke rohu ke. Strike yang padunya nampak kan, nampak rakam. Sayang tadi tak dapat rakam naik ikan. Besar geng. Nangkap kat depan tu, rohu. Oh, meletup. Dia main sebelah sana. Geng, hari dah hujan geng. Terpaksa lah. Dah mula jatuh sikit-sikit air. Dah mula air, dah mula jatuh. Patut dah balik umpan, tunggu sekejap. Tunggu sekejap, kita balik. Boleh jadi geng, dah hujan, dah hujan. Okey lah geng, dah hujan lah. Dah hujan. Mula-mula tadi je strike kan. Lepas tu dia tak mau makan. Ikan kecil kacau umpan. Habis umpan. Pakai sawit dia langsung tak mau. Ikan kecil pun tak mau makan sawit. Dia air jernih, dia nak makan roti. Tapi habis je umpan. Balik habis. Ikan kecil dia makan habis. Tak lekat. Yang mula-mula tadi je dapat je lawat. Itu pun saiz dia kecil kan. Tak sampai 1 kilo. Atuk cari yang lebih 1 kilo lah. Besar sikit baru sedap makan. Yang kecil tu atuk lepas balik lah. Dia dalam besar lengan lah. 700-800 gram. Kecil lah. Kalau makan susah, tulang dia halus kan. Jadi atuk lepas balik lah. Biar dah besar lain kali. Dia boleh makan balik pancing atuk. Okey. Sampai di sini sajalah atuk memancing. Alhamdulillah 3 hari atuk kumpau. Air keruh dia tak mau makan. Hari ni atuk baling-baling je. Dia terus sambung umpan atuk. Okey. Sampai di sini sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.